warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku di Taikon motor. Okey, hari ni kita nak tukar tayar. Tayar ni dah godek bahaya. Motor ni lah jadi motor kerja. Sebab motor selesa untuk aku. Dia tukar tayar yang lebih okey sikit. Saya tunggu kita punya Abaman keluar sat. Kita sambung balik. Alright. Alhamdulillah. Elok tukar tayar. Tadi hujan lebat. Ni baru reda saja hujan, jalan membasah. Tayar bagi aku, tayar ni okey lah. Tayar memang cun lah. Tayar yang aku pakai ya tayar daily use Urban Grip. Daripada Swallow. Depan belakang aku pakai yang sama. Macam saiz pun aku ikut saiz yang original balik. 110 70, belakang 130 70. So tayar ni memang beza dengan yang original punya. Bila dah langgar dan hujan, kita langgar line putih dekat jalan ni memang beza. Kalau tayar yang original ni, ya Allah, memang boleh makan nyawa cakap, walaupun tayar daripada IRC ya. Bila hujan ke, aku langgar line putih-putih ni, mesti dia nak buang bila jalan basah. Tapi tayar ni buat masalah okey. Dan satu lagi handle depan. Bila pakai tayar yang original ni, handle depan aku tak tahu, bila bawa lebih kurang dalam 60, dia mesti ada goncang. Aku ingat ke kon longgak ke, handle problem ke kan. Yamaha kan selalu ada masalah. Daripada LCY 15, 16 handle suka goncang bila bawa dalam 60 macam tu. Tapi bila cek, tayar depan tu dia dah jadi ombak lah. So tukar tayar ni buat masalah, Alhamdulillah. Cuma tak boleh laju sangat. Kena pelan-pelan dulu sebab tayar masih ada lilin. Kita kena layan dululah. Tapi okey, not bad. Aku pun rasa selesa, bawa pun tak goncang pada handle. Memang best. So aku nak gerak balik, nak cari barang sikit untuk NMAX V3 ni. Kuasa dah nak pasang something lah. Nak pasang rack belakang. Sebab NMAX ni pun aku dah mula buat kerja delivery. So better aku pasang rack belakang. Lepas tu dekat aku pun dah ada box DV yang saiz 37 liter. So kita pun nak pergi cari rack sekarang. Lepas tu kita boleh masuk box. Dah boleh jadi motor kerja. Tapi motor ni ya, payah cakap, memang best, memang selesa bagi aku. Okey, jom kita pergi cari rack. Lepas ni sekejap lagi aku review, full review untuk tayar depan, tayar belakang dengan racks dan box GV sekali. Alright, let's go. Alhamdulillah, cuaca pun dah panas. Syukur. Nanti kita bisa sah tayar ni, bagi hilang lilin dah. Guys, inilah yang telah berlaku kepada NMAX V3 aku ni. So aku dah pasang box daripada GV, pasang kat dalam dia. Cuma nanti mungkin aku nak lapik lah. Takut nanti barang calak apa sayang kan. So tapak ni yang heavy duty padat. Okay guys, inilah bunga daripada Daily Tire Urban Grip. Not bad lah bunga dah, lembut. Tadi hujan pun okey lah pakai. Okay, ini di bahagian belakang bahagian belakang main tayar. Nice lah, nice. Lembut juga ni. Siap, kita dah ada box. So kalau nak ride jauh pun mungkin dah boleh lah. Sebab bawah pun ruangan besar. Ada box lagi. Cuma aku ada top up sini. Sebab ni untuk orang belakang kalau duduk selesa sikit Anak aku duduk lah, bini aku duduk lah. Lembut dah sikit, bersandak, tak sakit belakang kan. So guys, kalau yang berminat dengan tayar daily use untuk saiz NMAX ataupun MVX, boleh tengok dekat description. Aku dah sediakan link. Dengan box DV ni pun ada. Aku sediakan link juga. Dengan monorack ni yang heavy duty. Memang kukuh kejap ni. Okay, kat ni saya video aku untuk Yamaha NMAX V3, motor yang paling selesa.
Okay, kita akan jumpa lagi InsyaAllah yang masa akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.